It's coming back? Kami merupakan tenaga pengajar bagi kursus Malaysian Taxation. Kami memilih idea ini kerana ingin menunjukkan bahawa banyak kemudahan awam seperti jalan raya dan infrastruktur yang memerlukan dana untuk diselenggara dan diperbaiki. Melalui video ini, kami ingin memberi kesedaran tentang tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dalam membayar cukai. Kami gunakan ChatGPT untuk brainstorming idea, membangunkan storyboard, menyusun subscene dan menghasilkan skrip. Kami gunakan juga ChatGPT untuk mencipta prompt bagi menjana imej dan video dengan mengambil kira tentang kamera angle, konsistensi watak, mood dan juga persekitaran. Bagi pembangunan karakter, kami menggunakan ChatGPT bagi menghasilkan karakter-karakter yang unik, dan kemudiannya karakter-karakter ini kami jadikan sebagai bahan rujukan untuk menghasilkan imej-imej yang konsisten dan mengikut keperluan skrip. Untuk imej-imej yang dihasilkan yang tidak menepati keperluan atau tidak mengikut skrip, kami akan edit menggunakan Canva. Okey, untuk audio kami menggunakan 3 aplikasi AI. So yang pertama kami menggunakan ElevenLab yang membantu kami untuk hasilkan voice over. 2 lagi aplikasi AI yang kami gunakan ialah ChatGPT dan juga Suno AI. ChatGPT dan Suno AI ini membantu kami untuk hasilkan lagu lah. Untuk ChatGPT mula-mula kami hasilkan lirik dan style yang kami mahukan dalam video Tanya Keeper ini. Okey, pemilihan style yang sesuai ini sangat pentinglah supaya video yang kami hasilkan betul-betul dapat menyentuh emosi para penonton. Untuk image to video kami bagikan kepada 2 bahagian. Scene yang ada skrip dan juga scene yang tak ada skrip. Untuk scene yang ada skrip, kami gunakan Hydra pada perancangan awalnya. Tetapi disebabkan hasil yang kurang memuaskan, kami menggunakan modal lain di dalam Hydra seperti Kling dan juga View. Dan untuk scene yang tak ada skrip, kami gunakan Google Beats untuk menghasilkan motion yang kami hendak. Untuk viral editing, kami gunakan CapCut Pro. Masa inilah sebenarnya kami sedar tak semua scene yang telah dijana boleh digunakan. Jadi, kami perlu memilih scene yang terbaik yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Setelah siap, kami upscale video kepada 4K semasa export. Okey, bagi proses pemintingan sari kata, so tim kami telah decide lah untuk menggunakan Canva. Jadi kenapa kami bersepakat menggunakan Canva? Kerana melalui Canva ni, satu projek itu dapat dihasilkan secara serentak. Jadi proses pemintingan sari kata ni dia lebih menjimatkan masa, memudahkan dan lebih efisien.